Apa aku kena scam hari ni. Beli kari pap tapi inti tak ada. Apa ni? Assalamualaikum guys. Hari ni admin nak review kari pap kentang guys. Korang mesti kan kalau beli dekat luar korang kena scam. Dapat kari pap oksigen lah, apalah. Tapi kalau NZ Food korang tak akan dapat kari pap oksigen guys. Kalau nak tahu tak ni kari pap oksigen ke tak, jom kita try. Okay guys, kita tengok tekstur dulu. Kita buka. Confirm lah bukan oksigen, bukan karbon dioksida. Ini dalam benda penuh dengan kentang kan. Okay guys, jom kita rasa suapan pertama. Okay, rasa inti dia balance. Ada pedas sikit je, ujung-ujung je tu, pedas sikit je. Dia punya rasa tu tak terlalu tabah, tak terlalu terlebih rempah tau. Dia punya balance je. Masak pun senang, korang guna api yang sedang-sedang je. Lepas tu terus goreng. Buka packaging, defrost kejap, terus goreng. Sesuai lah nak buat minum petang ke, senang je. Sedap pun sedap. Korang tunggu apa lagi? Korang boleh grab sekarang kari pap kentang ni dekat NZ Food.